daripada sesi lepas hingga hari ni, okey tak? Minggu lepas kan adakan sesi tu kan. Okay, jadi okey tak keadaan, maksudnya kan pada sesi lepas dah kira ni konselor Fahmi dah pun meneliti neroka bersama dengan Hana kan. Jadi Hana rasa macam lebih lega, lebih seronok lah daripada minggu lepas kan. Jadi macam mana keadaan emosi tu, masih stabil ke, masih macam mana sampai hari ni? Masih stabil lah. Masih stabil, Alhamdulillah. Okay, jadi Hana ada isi borang yang disediakan oleh konselor Fahmi kan pada sesi lepas. Borang apa tu, borang sosial, info konsen, ada yang Hana tantang dan semua kan. Jadi okay, sini saya suka untuk mengingatkan lah, ini tempoh masa sesi kita ni mungkin akan berjalan dalam 45 minit hingga sejam sahaja. Tapi katakanlah kalau Hana ada apa-apa persoalan ke, Hana ada apa-apa halangan, kekangan, boleh je beritahu kepada saya, kita akan bincang balik. Berkaitan dengan isu etika, insyaAllah masih lagi akan dijaga, adalah kerahsiaan bersama. Kalau berkaitan dengan sesi lepas, jika Hana ada apa-apa perkara yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, apa sahaja, ataupun ada apa-apa soalan mungkin tak dapat nak tanya pada sesi lepas, mungkin terlupa ke, baru terfikir ke, boleh juga tanya dengan saya kalau ada apa-apa lah. Okay? Jadi macam mana sesi yang lepas, boleh tak Hana ceritakan macam mana perjalanan sesi tu, ataupun apa yang Hana dapat hasil daripada buat inventory bersama dengan kaunselor Fahmi kan? Boleh kan? Sesi lepas kaunselor Fahmi dia tanya saya pasal saya punya personality diri. Dia tanya saya soalan yang macam mana. Lepas tu saya jawab lah soalan yang kenapa diam apa semua. Lepas tu dia pun macam bagilah saya macam borang saya buat. And then borang tu dia Ingat lagi tak borang apa tu? borang RSI dia tu. Okay. Lepas tu and then saya punya result, saya punya bahagian social bagi. Sebelum tu dia tanya saya nak kerja apa. Dia cakap saya nak jadi cikgu, tapi saya tak ada keyakinan sebab saya ada macam saya sangat apa ni, gementar. Saya nak gugup. Dia bercakap saya senang gementar. Lepas tu bila buat borang tu, saya punya result saya dapat social bagi, which is sesuai dengan saya punya minat untuk kerja lah. Betul-betul. Okay. Saya dapat tahu lah yang saya sebenarnya boleh saya sebenarnya boleh untuk jadi cikgu, tapi saya kena atasi masalah saya. Betul. Kamu kena orang cakap dari cabaran tu lah, baru kamu tahu kemampuan diri kamu setakat mana kan. Kalau kamu tak cuba, sampai bila pun kamu tak tahu. Tapi it's a good thing lah, bila kamu tahu perkara yang baru daripada kaunselor Fahmi kan. Bila kamu buat tu, baru kamu rasa macam okay, aku ada benda ni. Kiranya kamu dapat sesuatu yang baru lah kan untuk diri kamu, yang kamu rasa macam selama ni kamu tak tahu pun. Mungkin Dulu saya ingat saya punya soalan sosial, bukan soalan okay. sebab saya memang tak cakap dengan orang sangat. Kalau saya dekat dengan ramai pun, saya akan elak daripada jumpa orang. Okay. So ada apa-apa nak cakap, nak sampaikan ke? Tak ada rasa. So dapat social paling tinggi lah. Jadi yang lain apa yang Kedua yang kedua dominan? lagi R, R. investigation something. R investigation atau okay. And then yang last A. Artistic. Memang suka berseni ke macam mana? Dulu waktu 5 tahun memang start suka lukis. And then belajar lukis sampai form 4, form 5 dan lepas berhenti sebab benda tu macam tak dapat sambut dan maksudnya macam bapak saya tak suka. Tak ada sokongan daripada keluarga sendiri lah. So investigation tu saya rasa sesuai lah dengan Hana. Sebab Hana sendiri diploma sains kan? Betul tak? Diploma sains komputer. Sains komputer. Betul kan? Lebih kurang lah. Jadi okay, investigation tu kira kena lah, kena kan? Kena lah juga kan? Investigation lah. Okay. So dapat SIA. SIA. So pada sesi lepas kaunselor kami pun dah terangkan macam mana apa semua kan. Maksudnya macam daripada hasil tu kerja apa yang sesuai dan sebagainya dah ni kan. Okay, jadi Hana ada nak tanya apa soalan ke berkaitan dengan inventory atau sesi lepas? Mungkin tak ada lah. Okay. Jadi untuk kali ni, sesi kali ni, apa yang Hana rasa Hana nak teroka ataupun nak buat? Nak tahu pasal inventory apa lagi? Ataupun nak saya saja? Awak rasa? Saya saja. Okay.
lepas dia lebih kurang dia personality dengan kerjaya lah kan, saya boleh cakap macam tu lah. Tapi yang saya bawa hari ni dia memang personality, dia fokus pada kamu punya personality, betul-betul personality Hana. Tapi macam sesi lepas kamu baru tahu kamu introvert ataupun extrovert betul tak, lebih kurang begitu lah kan. Tapi yang sesi kali ni dia lebih kurang macam lebih mendalam sedikit lah. Okay, inventory yang saya bawa ni, okay, dia inventory profile personality Tajma. Pernah dengar? Okay, ini bukanlah inventory yang baru ke apa, tak ada, sebab memang dah lama, sangat-sangat lama dah. Okay, kita akan tengok ini muka hadapan inventory tu lah. Ni muka hadapan dia, Tajma. Okay, so inventory ni yang seri yang kelima lah. So saya akan terangkan satu persatu macam mana cara nak buatnya. Okay, cara nak buat sedikit komplikasi, tapi boleh. Untuk yang sesi lepas, kompleks tak? Banyak tak dia punya? Banyak kan? Tak susah lah. Okay. Okay. Yang ini mungkin tak susah, tapi banyak lah. Banyak untuk kita ni lah. Okay, jadi arahan dia merupakan alat ukur psikologi yang dibina untuk mengukur 12 trait personality diri seseorang. Okay, kita akan melihat 12 personality tu dalam 93 item saja, 93 soalan saja. Okay, so ini adalah antara soalannya. Okay, dia cuma antara kamu, dia skala tiket lah jadinya, antara kamu jawab A, B atau C atau D macam. Okay, tempoh masa hanya 10 hingga 15 minit. Jadi saya akan tetapkan tarikh nanti, masa nanti 10 hingga 15 minit. Tapi kalau lah katakanlah 93 soalan tu tak dapat dijawab dalam masa yang ditentukan, tak apa, boleh jangan masa, saya akan bagi wang lagi lah. Okay, berada masa untuk menjawab alat ukur adalah anda hendaklah menjawab ke semua item yang dikemukakan dengan jujur ikhlas, memandangkan tidak ada jawapan yang betul atau salah. Semestinya semua kebanyakannya lah inventory memang bila kita buat atau kita jawab, kita bukan nak tengok ni banyak betul banyak salah, tak ada. Sebab dia item untuk kita meneliti betul meneroka diri seseorang macam tu. Okay, so tak ada salah tak betul. Sila baca item yang fikir, anda diberi jawapan yang pertama kali terlintas dalam fikiran kerana kebiasaannya itu adalah jawapan yang sebenar. Maksudnya setiap kali, contohlah katakanlah kan, soalan yang pertama ni bila Hana baca, Hana rasa macam sangat setuju, dia macam terlintas terus sangat setuju, memang sama dengan diri sendiri. So dia akan prefer untuk kamu terus tanyakan sangat setuju macam tu. Tapi kalau kamu nak fikir-fikir yang lain pun boleh je, tapi dia akan lebih prefer yang terlintas pertama kali lah macam tu. Sila jawab alat ukur psikologi ni menggunakan borang dan disediakan lah. Okay, jadi daripada 2003 hingga 2022 Datuk Tajuddin. Okay, so sila jawab semua item berikut dengan menandakan kenyataan yang paling hampir dengan apa yang sering anda fikir atau lakukan. Okay, saya rasa personality Tajma ni, mentori ni lah kan, dia sangat lebih kurang unik dan sangat, apa orang cakap, saya waktu saya pertama kali jawab pun saya rasa teruja. Sebab dia akan ada sesuatu kat belakang nanti yang buat saya lebih excited untuk buat inventory ni. Kita akan macam lukis graf kat sini. Lukis graf? Yes, sangat menarik dan sangat saya seronok lah buat benda ni. Okay, so tak apa, kita bagi Hana masa dulu untuk Hana buat. Boleh? Okay, so ni dah buat, ni belum. Okay, so Hana baca dulu lah. Kalau Hana baca,
investasi kiranya hasil keputusan kamu sama, sedang tinggi ataupun tinggi. Okay, so maksudnya kamu seorang yang tegas, tidak pernah mengalah, agresif. Ini secara ringkas saja. Yang ini yang padat. Okay, kita go through yang ringkas dulu lah. Okay, kalau kamu nak terima adjektif kamu yang sederhana tinggi itu di sini. Okay, anda merupakan individu yang tegas dan tidak mudah mengalah. Anda tidak mudah bertolak ansur dengan orang lain, terutama sekali apabila ia berkaitan dengan kepentingan dan hak diri anda. Dalam keadaan tertentu, anda cenderung mempamerkan tingkah laku yang agak agresif apabila skor melebihi 85. So kira presiden 75. Okey, dan betul tengah. Kalau 85 merisaukan, sebab mungkin tingkah laku agresif anda tu akan melampaui. Dia bila masa je lah akan meletup macam tu. Okey, untuk analytical 87 di mana tinggi, ekonomi yang tinggi. Okay, analytical ni merupakan individu yang sangat peka dan berminat dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling. Anda suka membuat perhatian dan menganalisa sesuatu perkara dengan terperinci. Anda suka memikirkan sesuatu secara kritis dan sangat berhati-hati dalam membuat sesuatu keputusan. Okay, suka menganalisis, teliti, aktiviti mental tinggi. Teliti mental tinggi. Okay, keyakinan diri yang persenjataan yang ketiga lah, keyakinan diri 5.8. 5.8 ini di kategori yang sederhana. Okay, okey lah tu. Okay, kalau sederhana, yakin diri, pemikiran positif, emosi stabil. Okay, kalau kita tengok kat sini, kebiasaannya anda memikirkan tahap keyakinan diri yang sederhana. Ada ketikanya anda mungkin merasa kurang yakin dengan apa yang anda lakukan. Tahap keyakinan diri anda juga berubah-ubah bergantung kepada situasi dan meningkat apabila mendapat sokongan dari keluarga atau orang lain. Okay. Memang persenjataan pilihan lah, begitulah. Ada okey. Tak kena kita dengar story. Okay, ni kepimpinan lah 62 saja. Sedang tinggi lah. Masih sedang tinggi. Okay, 62. Suka memimpin, berpengaruh, cita-cita tinggi. Okay, kepimpinan. Anda merupakan individu yang bercita-cita tinggi, suka mengawal, mempengaruhi dan memimpin orang lain. Dalam kebanyakan situasi, anda tidak suka berada di bawah terunjuk orang lain. Okay, anda suka memikul tanggungjawab dan sangat yakin dengan kemampuan diri sendiri sebagai seorang pemimpin. Boleh ke saya nak tanya soalan berkaitan dengan kepimpinan? Okay. Apa pendapat anda tentang sederhana tinggi kan? Anda dapat saya memang waktu sekolah dulu saya memang suka jadi ketua, maksudnya duduk dalam grup. kumpulan pagi. Lepas tu Itu kelas? Tak juga. saya tak Kumpulan juga. dengan pada jadi ketua kumpulan, saya jadi guru di waktu sekolah. Saya suka jadi macam tu. Tapi bila dah masuk uni, dia jadi macam public saya rendah sikit. Sebab Ramai lagi orang pandai-pandai. Okay. Masalah Okay. Ada apa lagi nak cerita? Bukan dengan benda. Okay. Jadi diri 8.6. 6 ke 1? 8. Okay. Sudah tinggi lah. Okay. Tinggi. Kategori tinggi. Pertahanan diri tinggi berdikari. Tidak mudah mengalah, tabah, bermotivasi. Okay. Jadi diri. Anda merupakan individu yang punya daya tahan mental dan emosi yang tinggi. Ada seorang yang tabah dan bersemangat bila menghadapi sesuatu tekanan atau berhadapan dengan situasi yang sukar dan mencabar. Anda sentiasa mempamerkan tahap motivasi diri yang tinggi dalam kehidupan seharian. Betul ke? Adalah memang Hana rasa betul lah apa yang Hana jawab tu. Adalah kan dia. Okay. Seterusnya ialah peringati 7.9. Sedang tinggi. Okay. Berempati, mesra, baik hati dan suka menolong. Kat sini sedang tinggi kan. Hana merupakan individu yang mudah membantu orang lain. Ada masalah, anda seorang yang baik hati dan mudah mengulurkan bantuan atau membuat sesuatu jika secara sukarela. Anda seorang yang berjiwa sensitif, penyayang dan suka ambil berat tentang masalah orang lain dan sentiasa sedia untuk memberikan bantuan. Okay. Boleh ke Hana ceritakan sedikit? Ada ke? Ada apa pengalaman ke? Itu orang yang macam ada masalah macam dia dengan sedih, tapi saya suka dengar. Suka dengar? Kenapa? Saya sebab bagi saya dia rasa macam sedih bila kita cerita tak sempat dengar. Okay. Jadi saya sanggup jadi orang yang mendengar. Sabaran tinggi lah. Sabar, bolehlah sabar tinggi. Yalah, nak dengar cerita orang kan mudah. Saya tak mudah. Sabar tu masa tu mesti hati tapi tak boleh nak cakap. Kawan ni. Okay. Saya tu macam bantu adik keluarga? Adik? Saya masih lagi jadi pendengar untuk adik-adik saya. Oh.
ekspresi ataupun luahkan perasaan apa semua melalui menulis daripada sejak kecil? Daripada bila sebenarnya? Daripada sekolah. Okey, kenapa? Apa, minta maaf saya tanya banyak sangat kan, tapi kenapa tak luah dengan keluarga ke? Tak nak susahkan? Saya bukan tak percaya, cumanya saya macam tak selesa dengan orang. Adik-adik siapa yang paling Hana rapat dengan keluarga? Adik lagi saya. Tapi jarang juga lah. Sebab sekarang dah jarang jumpa. Mungkin macam nak cerita ke call apa semua. So macam tak cerita sangat lagi. Encik lah. Okey. So cara Hana meluahkan tu adalah melalui menulis perasaan tu. Lepas tu Hana akan letak merata macam tu je. Macam tu. Tapi tak kira tak boleh sangat pun, saya memang paling menaik. Sekarang dah dulu tak menulis lah kan, betul tak? Tapi sekarang ni dah, sejak dah ada telefon, dah ada tablet, so lebih kepada menaik pula lah. Jadi lepas tarik tu biasa je. Memang tak baca dah lepas tu. Kalau boleh baca balik. Okey. Ini okey. Lepas tu macam mana Hana cool down? Maksudnya macam mana Hana membawa diri Hana keluar daripada zon yang Hana tengah marah ataupun tengah bersedih? Macam mana? Apa caranya lagi? Tidur ataupun tengok benda yang kita suka. Tidur ataupun tengok benda yang Hana suka. Contohnya? Macam K-pop ke K-drama ke YouTube. Oh, K-pop atau K-drama memang minat Hana. Okey. Oh, wow. Oh, maksudnya tengok movie ataupun drama macam tu lah masa lapang. Okey. So, selain daripada menulis, tengok K-pop, K-drama macam tu. Okey, menarik. Jadi bila lepas tidur, lepas tengok K-pop, lepas menulis, apa lagi? Apa lagi yang Hana selalu lakukan? Lagu ataupun lukis. Okey. Selalunya lukis apa? Lukis bagi arti-arti ataupun macam contoh kalau tengah situasi tu tengah sedih kan. Macam lukis lah orang. Okey, kalau lagu pula Hana selalunya Lagu buka lagu yang kadang-kadang saya buka lagu sedih, tapi kadang-kadang saya buka lagu K-pop. okey. So kalau lagu K-pop, Lagu yang jenis bukan jenis sedih. okey. Okey, tak ada. Maksudnya katakanlah kalau apa, Hana tengah bersedih, tapi Hana memang tak akan buka lagu sedih. Macam tu. Akan buka lagu K-pop yang hip hop. Ya. Yang memberi semangat lah. Okay. Menarik. So saya jenis yang kalau sedih memang akan buka lagu sedih, supaya saya tahu dia sedang memberi sokongan juga pada saya. Dia sedih juga pada saya macam tu. Aku rasa saya tak boleh nak Oh, okay. Nanti kita down lagi. Okay. Saya lagi suka kalau saya down. Saya tulis sikit. Okay. Menarik. So antara apa yang Hana suka melakukan kiranya cara Hana meluah perasaan tu adalah melalui menulis, melukis, tidur, tengok K-pop ataupun drama, lepas tu dengar lagu lah. Itu sajalah. Okay, menarik. So kesemua ni dia kalau Hana cerita tadi memang tak ada kena dengan orang. Maksudnya Hana tak bergantung dengan orang lah. Kira macam Hana nampaklah Hana tu macam tidak mau sangat bersosial tu kan. Macam kurang sikit. Okay. Tapi tak apalah, kalau cara tu abadi dengan Hana, maksudnya Hana selesa dengan cara macam tu kan, just go for it lah kan, betul tak? Kita punya cara tak sama dengan orang lain. So kita tahu diri kita macam mana, that's it lah. Kalau Hana rasa macam masih boleh kawal dengan cara macam tu, Hana rasa macam Hana luah dengan cara macam tu dan masih boleh kawal persekitaran Hana semua okey, then okey lah kan, betul tak? Dia tak akan effect siapa lah kan, betul tak? Tapi kalau saya betul memang marah ataupun sedih, saya cerita juga dengan kawan. Sebab tu saya tak tahan. Okey. Tu buat jugalah macam lukis, diary, buat jugalah tu. Kalau dah cerita saya tak buat dah semua. Oh. Kira macam dah release semua. Okey. Kiranya akan cerita daripada A sampai Z lah. Okey. Okey. Masa simpan tak dalam hati? Lepas tu lupakan dia. Cuma nanti dia akan ingat balik. Sikit-sikit lah. Kacau kadang-kadang. Okey. Tapi cara Hana kenal diri sendiri tu lebih penting lah. Okey, macam mana pun. Bagus. Jadi gini kan? Kan? Okey, next 96. Saya tengok ni panggil macam panggil ni. Okey. Anda sukakan perkara baru menghargai kepribadian budaya. Di sini kalau tinggi, anda seorang merupakan individu yang sangat berminat
bangsa dengan anda. Kebiasaannya anda sangat menghormati dan menghargai nilai budaya orang lain. Berpeluang untuk mengenali budaya mereka dan lebih mendalam. Sejauh manakah perkara ini betul bagi diri Hana? Dari kawan orang yang berbeza, maksudnya macam kawan lain lah, macam dari sini sebab dia duduk sekolah sini. Oh, ada sikit sini. Tapi sekarang dia berubah sikit. Okey. Lepas tu waktu sekolah menengah dulu ada juga yang nampakkan dari sini. Okey. Dia Cuba cakap Cina sikit. bekerja di TTRI. Lagi. Sama nak. Cakap apa ni? Lepas ni saya nak pergi mana? Nak pergi beritahu kat mana? 现在我要去，我要回家，等下我要回家，maksudnya nanti saya balik rumah. Okay. So, adik-beradik semua tahu juga cakap Cina lah. Adik saya ada 4 orang adik-beradik. Saya, anak sulung, adik saya yang kedua dan ketiga. 3 orang ni kita orang semua suka Cina. Tapi yang last ni bapak dia tak nak. Kenapa? Bapak dia nak ubah dia. Jadi nak masukkan dia sekolah Islam sikit. Jadi dia nak jadikan yang last ni Tafiz lah. Fiza macam tu. macam Cina. Tapi tak So, tahu lah jadi. kamu So, kamu kakak yang apa? Kamu mesti rasa macam bangga kan kamu pandai Cina sebab kamu pun suka K-pop drama betul tak? Boleh faham ke? Tak sama. K-drama tu kan Sikit tak? tak sama langsung. Saya tahu tak sama langsung tapi kamu seronok lah. At least kalau kamu ke negara mereka boleh juga cakap betul tak Cina? Mandarin lah. Mandarin Cina. Okay. Menarik. So, sekarang ada tak kawan-kawan Cina dekat sini? Sini tak ada sebab majoriti Melayu. Tapi dalam kelas saya tu seorang dua je itu pun dia ikut pada dia sendiri. So macam tak ada ganggu. Okay. Okay, teruskan. Kawan-kawan India? Kurang. Dia waktu sekolah ada tapi kat sini memang tak ada. Waktu sekolah tu ada seorang sebab dia penolak kelas so senang nak communicate dengan dia. Menarik. Bukannya kawan-kawan daripada lain negeri lah yang kadang-kadang ni. Ini negeri lah banyaknya. Betul-betul. So bila kat sini saya dapat kenal lah yang macam cara dia makan macam mana, makanan dia macam mana. Okay. Percakapan dia orang macam mana, bahasa dia orang macam mana. So macam kadang-kadang terkejut juga cara dia orang lain. Contohnya? Negeri apa yang kamu tengok lain tu? Contoh bahagian utara daripada saya. Okay. Okay, yang membezakan budaya ataupun budaya Hana rasa paling beza budaya utara lah. Tak juga, yang paling beza adalah bahagian Utara, Borneo. Okay, itu memang tidak dapat dinafikan lah. Okay. Tapi kalau Semenanjung, utara. Okay, negeri mana? kita pilih Okay. Contohnya bahasa. bahasa Okay. cara cakap dia orang kadang-kadang memang masih kurang ajar sikit. Okay, kasar. Tapi Okay. sebenarnya okey je, tak ada apa. Dia ni sebab muncul perkataan-perkataan baru. Okay. Okay. Contohnya apa yang kamu dah belajar? Saya belajar semua related ni. Okay. Okay, slow down. Okay, saya bagi contoh. Kalau utara kan, roti tu apa? Okay, pelik sikit lah. Okay. Kalau biskut dia orang cakap. Tapi kalau roti dia orang panggil biskut. Oh. Something macam tu lah, saya pernah lupa sikit. Tapi macam tu lah. So saya akan setiap kali dengar tu saya kegelak lah. Teringat dekat orang Kedah. Kalau saya ikut yang cekelat-cekelat. Cekelat. Betul-betul. Aku cakap dia. Okay, so kamu rasa paling unik utara lah, belah-belah utara lah. Okay. Oh, okay. Okay lah, kalau Borneo lain lah cerita. Dia punya pakaian, dia punya macam-macam lagi. Apa, cara bercakap pun kan, slang dia orang semua. Ya lah, dia orang memang paling menarik lah sebenarnya kat sini lah kan. Okay. Rasa seronok kan kahwin orang Senang sebab saya tak tertumpu pada kaum sendiri sahaja. Betul-betul. Dapat belajar lebih banyak lah. Cara perkahwinan orang Cina, tahu? Ingat dah. Pernah tengok? Pernah involve? Okay, very good. Okay, nice. Seterusnya adalah pencapaian 83. Tinggi. Okay. Motivasi diri tinggi, bermotivasi, berusaha, dinamik dan suka perubahan. Okay, kalau kat sini dapatlah tengok syuting tinggi serta menunjukkan semangat yang tinggi. Daripada tadi ada semangat bermotivasi, maksudnya Hana seorang yang suka apa, kuat motivasi dia memang kuat lah. Kiranya Hana dengan diri Hana memang sangat straight kot agaknya, macam Hana tegas lah, disiplin dengan diri sendiri. Kan? Betul tak? Okay, berusaha bersungguh-sungguh. Daripada tadi berusaha bersungguh-sungguh. Kekuatan adalah dorongan dalam diri. So kat sini nampak tak? Dapat tak?
Hana macam sejauh mana Hana punya kekuatan diri tu. Maksudnya mungkin apa yang Hana tak tahu selama ni, dapat tak Hana belajar sesuatu hari ni? Ada juga. Nanti tak kena kita buat sesi refleksi lah. Okay, seterusnya adalah integriti. Integriti kan sebenarnya wah paling tinggi. Nilai mungkin tinggi, bertanggungjawab, amanah, tidak penting diri. Okay, dekat sini integritinya, anda merupakan individu yang sentiasa mementingkan nilai murni dalam kehidupan harian anda sering menunjukkan disiplin diri yang tinggi. Kan sudah cakap tadi. Sikap amanah, jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas anda, sentiasa mengutamakan kepentingan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri. Wah. Okay, kat sini kita dapat lihatlah Hana seorang yang bukan kita cakap akan ketepikan perasaan sendiri, tapi Hana akan mengutamakan orang lain jugalah dalam diri Hana. Tapi ada satu perkara yang saya suka nak ingatkan Hana lah, jangan terlalu mengikut ataupun mengiyakan saja tanpa menyedahkan diri sendiri kan. Nanti last-last kita juga yang penat, kita juga yang tak boleh nak bagi komitmen kepada diri sendiri lah. Tanggungjawab diri sendiri tu perlu diutamakan macam mana sekalipun. Love yourself first. Okay. Di patriotisme 9.5. Okay, ni pasal negara lah. Negara tinggi, patriotisme tinggi. So kalau kat sini kalau kita lihat tinggi, individu yang menunjukkan tahap semangat patriotisme dan cintakan negara yang tinggi. Anda kalau ijazah berjuang dan sangat mengambil berat tentang apa yang suka subjek sejarah. Tak payah tanya dah apa soalan sebab anda bagus. Okay, seterusnya adalah kecelaruan. Kat sini 8.1. Tinggi. Skor melebihi 55 menunjukkan sistem kecelaruan personaliti yang sedang tinggi. Okay, kalau lebih daripada 55 lah. So sekali 55 dah lebih. Okay, kita tengok kecelaruan. Secara umumnya anda berguna menunjukkan tanda-tanda yang sedang mengalami gangguan emosi dan serta sederhana ke sederhana tinggi. Sekiranya nilai skor anda berada dalam lingkungan 5.65. Kalau 5.65 kita risau dah lagi. Okay, anda berkecenderungan mengalami gangguan emosi dan stres yang tinggi, simptom depresi serta mempamerkan pola tingkah laku yang kurang normal, menjurus ke arah kecelaruan personality, borderline personality. Okey, pernah tak belajar pasal borderline personality? Tak pernah? Pernah hampir tahu tak? Tidak juga. Okey, tak apa. Jadi sekiranya nilai skor trait kecelaruan anda semakin tinggi melebihi skor 65. Okey, kalau kita lihat kat sini agak tinggi lah sebenarnya kan, 8.1. Sekejap. Tinggi. Okey, maksudnya kan ini tidak ada apa-apa yang perlu dirisaukan lah. Okey. Sekejap ya. Okey, agak tinggi apa yang hasil yang skor Hana lah. Okey, 8.1. Okey, jadi Hana ada kat sini dia tulis kalau melebihi 55, which is Hana punya 81. Okey, kalau kita lihat kat sini ni macam mana kalau Hana ada masalah gangguan emosi, kiranya emosi Hana bercelaru, apa yang akan berlaku ialah gangguan emosi dan stres yang tinggi, depresi. Hana akan mula mempamerkan pola tingkah laku yang kurang normal. Okey, seperti borderline personality. Sekiranya semakin tinggi dan tinggi, maksudnya kalau Hana tak pandai nak kawal diri Hana sendiri, so perkara tersebut akan mempamerkan tingkah laku yang kurang normal sedikit. Tapi saya percayalah yang Hana tidak akan berkelakuan bukan ni kan, tapi macam mana pun kiranya mulai hari ini Hana dah tahu Hana punya skor ni kan. So apa yang Hana boleh lakukan ialah Hana perlu berhati-hati lah. Saya percaya yang Hana tak akan melakukan apa-apa yang buruk ke apa tu. Tapi apa yang Hana boleh lakukan sekarang ialah Hana berhati-hati lah. Tapi kalau Hana ada apa-apa nak kongsikan sekarang pun boleh je. Lebih kurang lah kalau Hana rasa macam ada apa-apa isu yang baru-baru laku ke yang memang mengganggu emosi Hana, itu yang membuatkan mungkin Hana mendapat result yang agak tinggi lah pada hari ini. Mungkin
dengan keluarga ke, mana tahu kalau Hana nak kongsi kan. Mungkin tak ada masalah kalau misalnya setakat ni pasal dekat orang kita rasa sayang macam kawan saya, kawan saya ni kawan saya dulu baru ni dia besar selakat hari dia anggap saya ni nak ada tugas tempat dia, so dia semua grup memang dia saya. Jadinya dia orang ikut cik baru tak saya. Dia akan macam ni buat bagi busy lah, saya tak ada. Dia tak kisah pun, dia macam gerak. Rasa sedih sikit lah. Okay. Lepas tu saya rasa sakit hati sebab dia sudah duduk saya nak ikut tempat dia sebab saya tak niat pun. Jadi apa yang berlaku sekarang dengan diri Hana, Hana ada kumpulan kawan-kawan lah katanya baru lah 4 orang. Tapi baru-baru ni mereka sering menyalahkan diri Hana lah tentang semua berlaku. Even dia orang tapi dia seorang je. Okay, salah seorang tapi dia mempengaruhi yang lain juga, betul? Yang lain macam dia orang dah kawan lama, saya macam jadi tiba baru je. And then apa-apa pun dia orang tak akan pilih dia juga. Saya tak cakap apa. Jadi Hana rasa hancur sedikit lah, macam sedih sebab kecewa lah sikit sebab sakit hati sebab mereka lebih memilih kawan tu berbanding Hana lah. Jadi itu membuatkan Hana terganggu lah kebelakangan ni. Mesti tahu dah berapa lama perkara ni berlaku. Sebab tu dia lepas tu cuti raya tu. Raya Haji. Raya Haji ke Raya Raya Haji. Okey, jadi baru sangatlah berlaku pun. Betul-betul. Okey, jadi setakat ni semua grup assignment dengan kumpulan tu ke macam mana? Rasanya dia juga Okey tak? Semua dah selesai ke? ada saya juga adik saya ni yang before this dia masih saya yang dia semua saya start which is bila saya tak start dia tak start, and then dia ada kat duty saya kerja-kerja dan saya keluar dengan family tapi saya juga saya ikut misi macam saya keluar saya dekat dia sebab semua sebab ada masalah, and then tak betulkan saya yang tukar balik. Lepas tu ada yang macam tak nak buat partner sebab dia susah, dia macam marah, dia macam tak suka, saya tak nak cakap kat dia. Jadi disebabkan perkara ni baru berlaku, jadi adakah perkara ni mengganggu pemikiran ataupun Hana rasa macam dia ganggu kehidupan seharian Hana tak? Macam Untuk waktu dan pergi jalan-jalan dengan family saya, benda tu mengganggu lah sebab saya nak marah sangat dulu. Tapi lepas balik sini kawan-kawan saya dia terus saya dia macam buat dia okey sikit. okey. Jadi memangku tidur ataupun makan, tak pola makan Hana tidak mengambil tidur juga kan? Saya try juga fikir tapi dia dapat dia. Okey, alhamdulillah. Jadi sekiranya Hana boleh untuk apa orang cakap, Hana tahu lah kan macam mana nak tangani isu ni, sekiranya Hana boleh lah. Tapi kalau Hana rasa macam Hana nak teruskan untuk meluahkan ke ataupun nak minta pertolongan bantuan kaunselor apa ke, boleh lah Hana terus cek ni lah. Tapi macam mana pun bila Hana dah tahu yang Hana mungkin high potential kan untuk ada simptom-simptom ni, so saya akan menasihatkan Hana untuk berhati-hati lah tu je. Jadi kita tak tahu bila apa semua kita akan burn out and terlang ke, nanti kita sedar benda tu boleh berlaku sebenarnya lah. Kalau kita nak depress sekalipun, memang dia lama-lama dia senyap dan dia akan makan diri kita. Jadi saya percaya Hana memang tahu lah kan semua perkara tu. So kalau boleh Hana memang kena hati-hati dengan manusia. Macam yang Hana cakap awal-awal tadi kan, Hana memang kena, Hana tak percaya, tapi Hana cuma macam nak ambil masa lah kan, nak ambil diri, nak ambil masa untuk diri sendiri. So benda tu penting sebenarnya. So boleh lah. Boleh kan? Okay. Sudah meluahkan ke sama dia tadi? Yang pasal kawan-kawan dia tu? Dia cakap kawan tadi. Dah meluah lagi dah. Okey dah ni. Okey dah. So baguslah kalau Hana tahu Hana tak boleh nak take it, Hana lepaskan ke orang. Dia orang tu susah dia, betul tak? Tak adalah, sekurang-kurangnya Hana rasa lega, betul tak? Benda tu sangat penting sebenarnya. Okay, terakhir sekali, boleh kita teruskan ke? Okay, the last ketidakselarasan. Okay, yang ni paling rendah, betul tak? Antara semua ni paling rendah. Okay, 2.1. 2.1. Okay, dia di kategori sederhana rendah. So okay lah sikit. So kita tak tahu yang nombor 1. Sebab dia 2.1, skor di bawah nilai 40, merupakan individu yang realistik dan mempamerkan tahap keikhlasan serta kejujuran diri yang sedang tinggi dan tinggi apabila nilai skor ada di bawah 40. Bagus.
skor trait ketidakselarasan anda, semakin tinggi nilai kejujuran dan tahap keikhlasan menjawab soalan-soalan berkaitan dengan perspektif diri. Maksudnya, Hana telah pun menjawab semua soalan tadi dengan jujur sebenarnya. Okay? Dia semakin tinggi dah, semakin tinggi untuk memahami diri ideal dan sempurna. Kalau tinggi tadi, tinggi lebih daripada 40, dia mempamerkan diri ideal dan sempurna. Terdapat banyak jawapan yang berikan kurang tepat atau tidak mengabarkan diri anda. Okay? So, sebenarnya Hana dah pun buat personality taliman ni kan. So, alhamdulillah lah Hana jujur dan dijawab semua. So, Hana dapat lagi lihat diri Hana hari ni kan. So, macam mana? Apa perasaan Hana apabila melihat graf ni? Saya rasa terkejut sikit lah. Okay, di mana? Bagaimana? Macam bagi keseluruhan tu. Okay. Bagaimana? Macam tegas. Kenapa tu? Sebab tak lagi terasa jujur itu. Okay. Okay. Tapi tahu kan anak pertama nak curang. Itu permulaan dia lah, asas. Kita dibesarkan di rumah apa semua kan. So daripada situ sebenarnya kita belajar. Sebab saya pun anak yang pertama. So nak cakap tegas dengan orang tu, kita mungkin barangkali akan berfikir lah, betul tak? Memang akan fikir sebab tu pun anak orang. Kita takut tersalah cakap. Saya faham apa macam Hana berada di situasi di mana. Saya faham macam Hana keliru lah, dekat mana ni aku tegas kan. Sebab kalau orang buat salah pun aku tak tahu macam mana nak start, nak jawab, nak tanya dia ke apa ke, betul tak? So tapi tegas tu ialah kita daripada rumah pun dengan adik-adik, basic lah tu. Okay. Apa lagi yang Hana rasa macam Hana belajar benda baru lah kat sini? Ada kot. Jangan. Okay. Macam ni lah. Okay. So apa kekuatan diri yang Hana rasa macam Hana rasa macam aku rupanya ada kelebihan kat situ ke? Yang ketidakselarasan. Mungkin yang suka memimpin. Betul. Okay. Sederhana tinggi tadi. Okay, lagi? Motivasi tinggi. Oh ya, motivasi tu. Okay. Betul. Okay. Apa yang motivasi juga. Okay, apa yang Hana rasa macam kelemahan diri Hana, yang Hana rasa macam Hana boleh tingkatkan lagi lepas ni? Hana perlu, bukan boleh tapi perlu tingkatkan diri. Tingkatkanlah kelemahan diri tu. Okay. Kalau kita lihat di sudut negatif, yalah, tapi dia ada positif dia juga. Tapi pandai Hana lah untuk balancekan, betul tak? Kadang macam kalau lebih kawan juga yang macam saya makin diri. Okay, betul. Okay, lagi ada tak? Tak tahu lah cakap keselamatan. Okay. Okay, adakah apa? Berkaitan ni yang saya faham Hana terkejut, tapi adakah perkara ini akan mengganggu emosi ataupun pemikiran Hana selepas ini? Cuma Hana berfikir cara apa, macam mana nak berhati lepas ni, macam tu. Tak tahu cuma macam terkejut je. Okay, apa terkejut tu apa sebenarnya? Macam saya tak expect saya terlalu tinggi. Macam kiranya saya expect saya ada tapi saya tak expect saya tinggi. Okay. So apa yang Hana rasa Hana boleh buat lepas ni? Tak tahu. Okay, tak apa. So homework Hana nanti untuk sesi yang seterusnya, Hana perlu fikirkanlah apa yang Hana macam apa tadi? Apa ke yelah kan tinggi. Jadi apa yang Hana perlu buat betul. Hana perlu fikirkan cara dia je. Nanti maklumkan pada saya, pengetahuan saya. Okay? Tapi since Hana tahu, saya Hana akan aware of it and be careful lah. That's it lah, kan? Betul tak? Kalau macam tu lah Hana tak tahu hari ni, memang takut juga apa berlaku, betul tak? Cuma sekali pun saya takkan buat sebab dengan dia tengah agama kan. Biasalah. Dia berfikir tu biasa. Saya takkan buat action. Baguslah. Maksudnya mental tinggi lah, kuat lah mental ada. So, tapi itulah, baguslah kalau Hana sedar tentang perkara tersebut.
Okay, hari ni Hana dah pergi buat. So sebagai rumusan untuk sesi kita pada hari ni, okay. So masa pun dah 1 jam 25 minit. Okay, tak apa, tak ada masalah pun. Okay, jadi Hana daripada awal tadi Hana pun ada ceritakan tentang sesi yang lepas yang Hana buat berkaitan dengan reset dan Hana dapat SIA, Social Investigative dan Artistic, which is Hana rasa macam seronok lah, bangga. Seronok lah yang Hana baru tahu Hana seorang yang social. Okay, so itu mungkin starting point Hana sebenarnya untuk Hana berani ke hadapan dan bawa diri Hana lah, betul tak? Sebab ini sahaja peluang Hana untuk explore, untuk kita betul-betul enjoy lah zaman ini. Okay, tak semua berpeluang. Jadi bila kita ada peluang, kita perlu gerak keluar, memang betul bersyukur. Okay, so lepas tu kita ada jawab inventory personality Tajman ni. So kita dapat lihat kalau reset tu dia cover 2 perkara lah, personality dan juga pekerjaan, betul tak? Tapi yang ini memang betul-betul berfokuskan kepada diri Hana 100%, dan Hana juga dapat melihatlah yang beberapa perkara baru kan dalam diri Hana, dan ada juga benda yang Hana rasa macam aku kurang kat situ dan aku perlu tambah baik lah kan, untuk demi kebaikan Hana jugalah, demi kebaikan diri Hana juga. Dia ada juga perkara yang Hana rasa terkejut. Okay, tapi macam mana pun Hana kena pandai bawa diri Hana lah. Kalau ada apa-apa bantuan yang Hana perlukan, boleh terus reach out saya. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya ke, nak buat lagi inventory ke, semua boleh. Nanti bagi tahu je. Okay, so Hana boleh ke sebelum kita akhiri, kita boleh dah akhiri sesi kan? Okay, boleh ke saya nak minta Hana untuk berefleksi sedikit tentang sesi kita pada hari ini, 1 jam 30 minit. Macam mana, apa perasaan Hana buat inventory tadi ke awal-awal tadi? Luangkan masa sebanyak 1 jam 30 minit tanpa ada gangguan. Jadi terima kasih banyak sebab sudi percayakan kepada saya dan sudi meluangkan masa juga lah untuk buat sesi ni kan, buat inventory ni bersama-sama. So saya harap yang Hana enjoy juga lah buat inventory ni. Kalau Hana nak buat lagi boleh. Okay, terima kasih juga sebab mengizinkan saya untuk record video sesi ni. Okay, ni adalah hanya untuk assignment saya lah, tapi sambil itu kita dapat juga belajar cara betul tak. Saya dapat belajar cara untuk buat inventory ni bersama dengan kamu, dan kamu banyak lagi kamu belajar, betul tak, macam mana nak buat inventory ni dan sebagainya. Sebab inventory lain cara, betul tak. So terima kasih juga lah dekat Hana sebab sudi untuk hadir. Lepas tu ni, jadi saya nak ucapkan selamat balik ke kampung. Okay, seronok je kan. Okay, apa yang Hana dah buat pagi tadi, exam apa semua, Hana cuba fikir untuk tambah baiklah ke hadapan. Okay, tentang isu inventory ni, apa yang Hana rasa macam Hana kurang, saya harap Hana manfaatkanlah lepas ni. Maksudnya Hana akan tambah baik dan teruskan perjuangan Hana selama kita hidup lagi lah. Okay, so Hana ada apa-apa lagi soalan ke, nak tanya apa ke? Saya akan so sesi yang seterusnya adalah pada minggu hadapan.